Okay guys, Assalamualaikum, selamat malam. Okay, malam So hari ni ada satu kereta yang saya nak deliver. Kereta semua dah ambil kat Iyad dan hantar basuh, everything semua dah ready dah. Tunggu customer sampai je dalam pukul 9. Pukul 9 dah. Mungkin in a few minutes customer dah sampai. Alright, kereta S70 Flagship X customer ni ada trade-in. Dia dapat extra rebate lah. Rebate sebanyak 6,000. Dia dapat extra rebate extra rebate 1,000. So jadi total 7,000 lah rebate kereta ni. Dia trade-in dengan Myvi dia. Okay, so tunggu customer sampai. Kereta dah ready. Nanti saya akan shoot video sikit-sikit time nak deliver nanti. Sebab sekarang saya ada seorang PA. Okay, PA saya lah yang settlekan kereta ni, hantar basuh, hantar cuci semua. Okay, so ni kunci. Tunggu customer sampai. Nanti customer sampai kita shoot. Alhamdulillah terima kasih kepada Abang Hatim. Okay, dan tahniah atas kereta baru. Kita sambung sekejap lagi. Barang yang dia tak tahu sampai 5 tahun, macam suspension, cover 3 tahun. Tengok picture ni. Dan dia untuk servis, first service 1,000 km ataupun 9 hanya sampai. Tapi 10,000 dan servis pun kat sini lebih. Tapi kat mana servis tu yang total lebih buat servis. Itu label free. Label free, label free 5 kali servis. 5 servis. Ada berapa soalan? Saya ada 3 servis. So ini kunci dia. Kunci dengan macam ni. Ini lock. Ini boleh belakang. Kalau lama dia akan buka. Satu ni unlock. Yang tu start engine. Dari start engine dia, tekan yang ni 2 kali. Dan hold yang ni dalam 3-4 second. Aircon dalam dah jalan lah. Kalau tak tutup lah masa kita keluar kan. Kalau kita keluar tu kita tutup. Maksudnya kalau kita pegang aircon masa kita keluar kita still akan jalan. Tapi pintu masih lock lagi. Alright. So kalau dah lebih 10 minit tak buat apa-apa, enjin akan mati. Kalau kita start ni, kalau masuk jalan dia biasa boleh selesai. Kita tak mati enjin dia pun, kita enjin apa. Enjin akan mati. Sama juga dengan unlock ni. Unlock ni pun lama-lama tak pintu akan unlock lah. Dia akan buka semua tingkap dengan sunroof ni. Ni menunggu functioning untuk kalau dalam kita panas. So dia nak unlock tadi, dia sekali. Dia buka pula dalam ni. Ada lagi. So kita buka dulu. Kita tahu functioning. Kawalan radio ini autotune. Autotune ni macam kita nak bawa ini aku on dia. Bila kita on dia sudah on lah. Tapi kita kena jalan itu. Kalau kita bawa 80, kita nak set bawah atau lepas minit. Jadi itu kan dia betul. Sebab dia ada lepas. Kalau nak off, sama ada nak mati ataupun sama ada tekan brake dan tekan ataupun tekan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hatim daripada Kota Warisan. So basically kenal dengan Encik Rahim ni daripada YouTube lah. So banyak tengok video masa tu, memang research pasal kereta ni lah, ambil kereta ni. Lepas tu berminat dengan cara Encik Rahim, jadi terus WhatsApp dia. So tak lama, dalam seminggu lebih je macam tu, terus dapat kereta. So saya sangat-sangat recommend lah untuk sesiapa yang nak beli kereta botol untuk berhubung dengan Encik Rahim. So terima kasih. Okay guys, dah settle lah deliver. Alright, saya ada urusan lain. Terima kasih. Semoga korang semua berminat dengan video-video saya.
Okay, kalau korang berminat boleh terus tekan link dekat bawah, kontak saya. Alright, kita jumpa korang dalam next video. Assalamualaikum.